berjalan ke kota Laksmana. Singgah sebentar membeli cenderamata. Ibu Musa kebanggaan sama Bukit Gemilang sejarah Melaka. Salam sejahtera. Hari ini saya akan membawa anda mengingkap sejarah di sebalik kebanggaan Melaka, iaitu Ipoh Musa. Ipoh Musa telah dibina oleh Portugis pada tahun 1511 selepas mereka menawan Melaka. Kota ini pada asalnya merupakan sebuah kubu pertahanan yang besar dan kukuh. Selain menjadi destinasi pelancongan, Ipoh Musa juga memainkan peranan penting dalam pendidik generasi muda tentang sejarah negara. Dengan melawat tempat bersejarah seperti ini, kita dapat memahami perjalanan Melaka. Sekian, terima kasih. Saya Sanjana Magendran dari Ipoh Musa Melaka.